Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, Allah. وتحافظوا تدبروا وتعاملوا اقرأوا وتحافظوا تدبروا وتعاملوا القرآن الكريم هدى للمتقين رحمة وشفاء لصدور المؤمنين دستور الحياة مبين لنا يوم القيامة شفاعة لنا من الله للمؤمنين مرشد الأمين يا الله رحمة للعالمين من الله للمؤمنين مرشد الأمين محمد المصطفى رحمة للعالمين أخلاقه وصفته نموذجنا شفيع لنا يا ربي يا الله 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 وأكرمنا يا ربي يا الله بكرامة يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله التقوى مفتاح دخول الجنة سبيل المتقين باتجاه الفلاح التقوى مفتاح دخول الجنة سبيل المتقين لاتجاه الفلاح فلا يفتقده
هدى للمتقين رحمة وشفاء لصدور المؤمنين دستور الحياة مبين لنا يوم القيامة شفاعة لنا يوم القيامة شفاعة لنا. Kalam ilahi penuh makna menjadi dasar rujukan utama kewajiban pada manusia beriman dengan penuh sinar takwa. Al-Quran nirmala hakiki menerangi jiwa insan nurani. Baginda Rasul contoh sejati, pemimpin agung berakhlak terpuji. Jangan diabaikan Quran dan sunnah memandu umat, hayati bersama. Kalamnya sucikan jiwa, menghidupkan hati setiap insan. Dicinta mulia Tuhan, itulah kunci manisnya iman. Indahnya insani menyatu harmoni, seimbang duniawi dan ukhrawi. Tenanglah hati dikecapi. Bukan sekadar untuk dibaca, malah difahami dan diamalkan. Di segala suruhannya, itulah tanda iman mulia. Jauhi anasir mazmumah, bersihkan hati dari segala sengketa. Hormati insan tanpa beza, kerana kita semua hamba. Jangan diabaikan Quran dan sunnah memandu umat, Hayati bersama. Kalamnya sucikan jiwa, menghidupkan hati setiap insan. Dicinta, dimulia Tuhan, itulah kunci manisnya iman. Indahnya insani menyatu harmoni, seimbang duniawi dan ukhrawi. Tenanglah hati dikecapi. bila dibaca hayatilah maknanya. Kan teguh imanmu takkan pernah goyah. Kalamnya sucikan jiwa, menghidupkan hati setiap insan. Dicinta, dimulia Tuhan, itulah kunci. Kalamnya sucikan jiwa, menghidupkan hati setiap insan.
menjadi dasar rujukan utama. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.